Ahli perniagaan Ezwan Zain atau lebih dikenali sebagai Mr. E mengakui hubungan era Fazira yang mula terjalin sejak Ogos tahun lalu semakin serius. Memetik laporan berita harian, Ezwan mendedahkan dia merancang membawa hubungan mereka ke fasa yang lebih baik seperti yang diharapkan ramai orang. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Status hubungan kami ketika ini adalah kita cuba hendak pergi ke fasa seterusnya, iaitu fasa yang lebih baik. Dari fasa kenal, kini kami semakin mengenali. Dari lebih mengenali, mungkin ada merancang sesuatu. Macam itulah katanya ditemui pada majlis berbuka puasa di restoran kuih yang diusahakannya di Setia Alam. Malam tadi, ditanya mengapa Era menjadi pilihan. Ezwan yang juga duda anak satu mengakui Era memiliki kriteria untuk dijadikan pasangan hidup. Saya lebih tertarik dengan sisi kepribadian bukannya sisi glamour Era sebagai artis. Saya juga ada ramai kawan-kawan dalam kalangan artis. Era ada ciri-ciri wanita idaman saya. Saya suka dengan wanita yang agak matang dan lebih terbuka. Walaupun dia lebih berusia, namun kami tidak pernah ada masalah daripada segi komunikasi. Hendak bincang apa-apa pun senang katanya. Ezwan menambah, hubungan dengan Era direstui anak perempuannya. Kebetulan anak saya dan anak Era sebaya. Adalah beberapa kali dia berjumpa Era, iaitu ketika kami keluar makan bersama. Anak saya bukanlah introvert, jadi dia agak terbuka. Saya pun selalu titik beratkan soal adab dan cara kita dengan orang yang lebih dewasa. Setakat ini, anak saya tidak ada masalah dan anak Era juga tiada masalah katanya. Sementara itu, Era menyokong kenyataan Ezwan yang mahu membawa hubungan mereka ke fasa yang lebih baik. Saya hanya mengikut sahaja apa yang sudah dilorongkan. Just go with the flow. Apa yang pasti, saya hanya hendak bawa hubungan ini ke fasa seterusnya. Namun, tanpa sebarang tekanan, katanya.